Hai semua rakan sekeluarga media. Pernah tak dengar keluhan, duit pencen sekarang macam tak cukup nak beli barang dapur kan? Kita faham sangat tekanan kos sara hidup sekarang ni. Tapi, bila rasa terhimpit, ramai yang terus salahkan kerajaan hari ini. Persoalannya, adakah betul-betul adil untuk kita tuding jari? Jom kita tengok dan fahamkan sama-sama dalam penerangan ini. Negara maju. Ada pembangkang nak gunakan, dia lupa. Dia juga dalam jemaah menteri. Dia juga telah luluskan sebelum ini, bukan baru. Sudah puluhan tahun dikaji. Saya ingat masa 90-an dulu sudah dikaji. Mesti ada rancangan baru untuk menghentikan pension, sistem pension kerana negara akan muflis. Tapi tidak ada yang mempunyai kekuatan dan tekad politik untuk buat. Biarlah maknanya, biar generasi akan datang saja sanggup. Kerajaan tidak sesekali mengabaikan nasib penjawat awam dan ia termasuk usaha membaik pulih kediaman golongan itu serta isu kadar upah. Kita telah putuskan walaupun ada kekangan kewangan, ini staf dalam keluarga Jabatan Kerajaan Malaysia tak boleh kita tangguh. Dengan kos sara hidup, dengan gaji yang tak naik, yang tidak ada gaji semula selama 12 tahun, kerajaan bertanggungjawab untuk menilai dan menaikkan mengikut keupayaan kita. Beliau sekali lagi menegaskan perubahan sistem pencen Jadi, itu juga adakah isu pencen tak cukup ni memang salah kerajaan yang ada sekarang? Sebenarnya kan kalau kita selak balik sejarah, sistem pencen moden kat Malaysia ni bermula sejak 1 Januari 1976 melalui Akta 227. Sejak dari hari itu, bilangan pesara kita makin lama makin ramai. Kos sara hidup pula biasalah, makin lama makin naik. Jadi, isu duit tak cukup ni sebenarnya berpunca daripada kelemahan struktur sistem itu sendiri yang dah berlarutan bertahun-tahun lamanya. Maknanya, bukanlah salah kerajaan sekarang 100%. Antara tahun 2013 sampai 2023, kerajaan sebelum ni guna formula kenaikan kadar rata, iaitu 2% je setiap tahun. Bunyi macam adalah juga kenaikan kan? Tapi hakikatnya, formula ni tak sempat nak kejar harga barang makan dan kos perubatan yang naik mendadak. Benda ni paling terasa untuk mereka yang bersara tahun 80-an atau 90-an dulu. Sebab apa? Sebab gaji asas masa tu kecil sangat. Bila kira kenaikan 2% dari jumlah yang kecil tu, dapatlah tambah dalam 20 ke 30 ringgit je sebulan. Memang tak cukup nak tampung ekonomi sekarang. Pelarasan kadar pencen mengikut gaji akhir di bawah sistem saraan perkhidmatan awam SSPA ibarat hadiah hujung tahun. Menurut Presiden Persatuan Pesara Kerajaan dan Swasta Pejasma, Datuk Aziz Muda, pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam itu amat ditunggu-tunggu lebih 900,000 pesara kerajaan sekaligus mengubat keluh kesah mereka. Jelas beliau manfaat kenaikan kadar itu bukan sahaja dirasai anggota dalam perkhidmatan, malah dipanjangkan kepada mereka yang bersara. Justru pesara juga bakal menikmati penambahan pencen setiap bulan iaitu antara 4 hingga 8% mengikut kumpulan pelaksana dan pengurusan tertinggi. Jadi bila kenaikan ini berlaku, artinya diambil kira daripada tahun 2012. Mereka yang bersara pada tahun 2012, maknanya gaji pencen mereka akan dikira berdasarkan kepada kenaikan sebanyak 8% lah. Jadi itu memberi sedikit orang kata kelegaan kepada pesara-pesara ni lah. Beliau turut mengucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri yang prihatin akan kebajikan pesara. Semalam, Datuk Seri Anwar berkata kerajaan bersetuju meneruskan pemberian penghargaan khas kepada pesara PKKP dan penerima pencen terbitan yang telah menikmati pemberian itu. Keputusan itu dicapai dalam mesyuarat Kabinet Jumaat lalu mengikut SSPA yang berkuatkuasa 1 Disember lalu dan dilengkapkan pada Januari 2026. Sebab itulah pelarasan baharu SSPA diperkenalkan baru-baru ini sebagai satu langkah pembetulan. Bila nampak formula lama tu dah tak relevan, langkah drastik terpaksa dibuat. Daripada sekadar 2% tadi, di bawah sistem saraan perkhidmatan awam atau SSPA yang baharu, kerajaan naikkan kadar pencen melalui 2 fasa. Fasa pertama naik 8% pada 1 Disember 2024. Lepas tu, fasa kedua pula sebanyak 7% bermula 1 Januari 2026. Jadi, kumpul-kumpul semua, jumlah keseluruhan kenaikan adalah 15%. Dan nak laksanakan benda ni bukan sikit ya, ia perlukan peruntukan sampai berbilion ringgit. Tapi ada satu lagi perkara yang cukup melegakan. Kerajaan kekalkan lantai pensyen minimum pada kadar RM1,000 sebulan.
Ini sangat penting supaya pesara-pesara kita di peringkat bawah tak terus terhimpit dan masih ada sekurang-kurangnya jumlah asas ini untuk teruskan kelangsungan hidup. Walaupun ada kenaikan tunai, kita tak boleh lari dari realiti inflasi. Jadi, mari kita lihat inisiatif sokongan bukan tunai pula. Jujurnya, kadang-kadang duit tunai tu tetap terasa cepat je habisnya kan? Atas sebab tu, pakar-pakar ekonomi kita giat mengusulkan beberapa cadangan sokongan bukan tunai. Pertama, mereka cadangkan wujudnya kad diskaun khas pesara. Maksudnya, pesara boleh dapat potongan harga mandatori masa beli barang dapur di pasaraya. Kedua, pakar minta supaya proses birokrasi dipercepatkan untuk tuntutan bantuan alatan perubatan kronik di bawah JPA, macam nak mohon kerusi roda atau ubat-ubatan khas. Tapi, kena ingat, ini masih di peringkat cadangan bernas daripada pakar ya, sebagai idea untuk melengkapkan sistem sedia ada. Sambil-sambil tu, bagi pakcik-makcik yang alhamdulillah masih sihat dan bertenaga, mungkin boleh cuba cari alternatif perniagaan mikro dari rumah. Contohnya, cuba tanam sayur secara hidroponik di kawasan rumah. Selain dapat isi masa lapang dengan benda berfaedah, dapatlah juga kurangkan sikit beban poket sendiri. Sekarang, macam mana pula dengan nasib golongan warga emas yang langsung tiada pencen? Di sebalik keluhan pesara kerajaan, kita kena ingat ada golongan yang hidupnya jauh lebih perit. Mereka ni tak ada duit pencen langsung, macam bekas pekerja swasta, petani, peniaga kecil-kecilan atau suri rumah yang simpanan KWSP pun dah habis. Untuk mereka ni, kerajaan ada sediakan beberapa jaringan keselamatan sosial sebagai penyambung nyawa. Contohnya, bantuan warga emas atau BWE dari JKM untuk mereka yang miskin dan berumur 60 tahun ke atas. Selain itu, ada juga sumbangan tunai rahmah iaitu STR dan bantuan keperluan asas SARA yang disalurkan berfasa. Tapi, timbul pula persoalan. Macam mana kalau bantuan-bantuan macam IKASE, STR, SARA atau JKM ni masih tak cukup nak tanggung kos harian? Kita faham, keperluan warga emas ni bukan untuk setahun dua, tapi sokongan untuk sepanjang umur mereka. Berita baiknya, Kementerian Kewangan atau MOF memang letakkan isu kebajikan warga emas ni sebagai satu keutamaan yang sangat tinggi. Buktinya, peruntukan kebajikan telah ditingkatkan kepada 1.26 bilion ringgit. Fokus kerajaan sekarang memang rancak dialihkan ke arah membina satu sistem sokongan komuniti bersepadu yang betul-betul kukuh. Jadi, ke mana duit peruntukan ini disasarkan? Melalui portal manfaat MOF, ada beberapa projek baharu yang sedang digerakkan. Saya juga lihat fokus semestinya pada projek-projek yang dapat menyelesaikan masalah rakyat pada kadar segera. Usaha untuk Antaranya program Unit Penyayang Warga Emas atau UPWE. Benda ni sangat praktikal tau sebab ia sediakan pengangkutan percuma untuk warga emas berulang alik pergi hospital. Satu lagi, ada projek Rumah Warga Emas Mandiri. Ini khusus untuk sediakan kediaman yang selesa buat warga emas berpendapatan rendah. Namun begitu, kita sedar kerajaan tak boleh buat semua ni sendirian. Sebab tu, kami di sekeluarga tim ambil tanggungjawab ni dengan ikhlas. Selain suarakan isu ni, kami bercadang nak turut sama turun padang. Kami nak cari dan bekerja sama dengan badan korporat, NGO kesihatan dan juga kementerian. Misi kami satu je, nak sama-sama bantu naikkan kualiti hidup dan pastikan warga emas di kawasan terpinggir tak terus diabaikan. Sebab itulah kami amat perlukan sokongan anda semua. Kalau anda tahu ada mak ayah, jiran atau mana-mana warga emas di kawasan anda yang betul-betul susah, terputus bekalan makanan atau tak tahu langsung macam mana nak mohon bantuan, tolong sangat-sangat kongsikan masalah dan lokasi mereka di ruangan komen di bawah. Jadikan ruangan komen ni sebagai suara komuniti kita. Sekeluarga, tim komited untuk teliti setiap aduan anda dan panjangkan terus kepada pihak berkuasa supaya tindakan segera dapat diambil. Satu lagi pesanan penting dan ikhlas sebelum kita tutup. Tolong berhati-hati dengan skamer kebajikan. Kalau nak semak sebarang kelayakan bantuan, pastikan anda dan keluarga hanya rujuk portal rasmi keraja sahaja. Jangan mudah terpedaya kalau ada pihak tak dikenali telefon atau mesej, kononnya nak daftarkan bantuan dengan cepat. Ingat ya, jangan sesekali kongsi nombor OTP, kata laluan bank atau maklumat peribadi perbankan anda kepada sesiapa pun. Kami sangat berharap penerangan hari ini dapat bagi pencerahan dan manfaat untuk panduan keluarga anda. Kalau rasa perkongsian ini berguna, jangan lupa tekan butang like, kongsikan kepada kawan-kawan dan ahli keluarga dan subscribe saluran Sekeluarga Media supaya kita kekal terhubung dengan pelbagai lagi maklumat penting pada masa akan datang. Sesusah mana pun cabaran kos sara hidup yang terpaksa kita lalui sekarang ni, ketahuilah bahawa anda tidak bersendirian. Kami Sekeluarga Media sentiasa ada di sini untuk anda. Terima kasih banyak-banyak kerana luangkan masa bersama kami. Jaga diri, jaga keluarga dan sehingga kita berjumpa lagi.